وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر، رب تمم بالخير. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Alhamdulillah, yang pertamanya saya ucapkan tahniah kepada sahabat-sahabat jemaah yang melazimi kuliah ilmu. Antara perkara yang payah kita lakukan iaitulah melazimi kuliah ilmu. Payah. Sebenarnya melazimi kuliah ilmu ni dia sama penting dengan kita beribadah. Kenapa? Ibadat orang yang berilmu itu lebih jauh baik daripada orang yang beribadah tanpa ilmu. Kemudian Allah Ta'ala sebut dalam Quran, فذكر فإن الذكرى وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. Berilah peringatan ilmu, berilah peringatan dengan ilmu, kerana peringatan ilmu itu memberi manfaat kepada orang beriman. Kemudian Allah Ta'ala berfirman lagi, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Ta'ala mengangkat orang-orang beriman di antara kamu dan orang yang diberikan ilmu. Orang yang diberikan ilmu, kalau macam kita ni masuk majlis ilmu lah. Kalau duduk rumah tak dapat ilmunya. Maknanya kelebihan, maknanya berilmu dengan menghadiri majlis ilmu. Kemudian Nabi sebut, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman ataupun yabtaghi fihi ilman atau kama qala sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Sesiapa yang mencari jalan untuk mencari ilmu, mengambil jalan untuk mencari ilmu, maka Allah Ta'ala permudahkan urusan dia ke syurga, perjalanan dia ke syurga. Dan kita sedia maklum, tempat yang dijadikan Nabi medan untuk mengajar ilmu dinamakan dengan Raudhatun min Riyadil Jannah, ma min baiti wa minbari Raudhatun min Riyadil Jannah. Apa yang di antara rumahku dan mimbarku itu adalah satu taman daripada taman syurga. Dan orang yang berada dalam majlis ilmu akan diistighfar untuk mereka, untuknya ikan-ikan dalam lautan. Sampai ikan dalam lautan tu memberi istighfar, minta ampun untuk kita. Maknanya apa? Kelebihan berada dalam majlis ilmu. Bahkan barangkali fadilat pahala dia mungkin lebih tinggi daripada kita duk tasbih. Mungkin. Pasal apa? Dengan ilmu ni kita tahu cara tasbih macam apa. Kita tahu nak istighfar seperti apa dengan ilmu. Kerana itu wahyu pertama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala terkait dengan ilmu. Bukan terus ibadah, ilmu dahulu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah olehmu wahai Muhammad dengan menyebut nama Tuhan. Maknanya ilmu kat situ. Jadi saya ucap tahniah kepada sahabat-sahabat jemaah yang melazimi kuliah duha. Pada awalnya Masya Allah, hari pertama penuh, sampai tak ada tempat penceramah tersempit. Ini dah masuk hari ke berapa ni, hari nak balik dah ni, tinggal lagi 4 hari lagi barangkali. Dah nampak dah. Kita yakin dan percaya memang sahabat-sahabat yang tak join kita punya majlis duha ni, dia sibuk juga. Sibuk mencari ilmu, mungkin tempat lain. Kita husnuzan. Tapi yang hadir, yang takmis, yang catat, yang ambil seat depan sekali walaupun free, seat depan walaupun free, ini semua Allah Ta'ala permudahkan urusan dia ke syurga. Kerana berdalilkan hadis yang kita baca tadi, sesiapa yang berusaha untuk mendapatkan ilmu, Allah Ta'ala mudahkan atas sebab usaha dia untuk mendapat ilmu itu jalan ke syurga. Alhamdulillah.
Semalam kita baca ayat puasa. Cerita banyak-banyak sangat, berhenti pun awal. Jadi tak habis satu ayat tafsiran dia. Kita baca ayat semalam muka surat 28 ayat berapa tak nampak. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah difardukan, diwajibkan ke atas kamu berpuasa seperti mana telah diwajibkan ke atas umat sebelum kamu, mudah-mudahan kamu bertakwa. Alhamdulillah semalam hebat sekali pengajian kita. Kita boleh tahu ya ayyuhalladzi, yang selepasnya ada amanu alladzina amanu, kita tahu berapa kali diulang dalam Quran. Ya ayyuhan nas juga kita tahu dah berapa kali diulang dalam Quran, dan kita faham kenapa disebut ya ayyuhalladzina amanu. Kita faham ya ayyuhan nas, kita faham dah itu. So hari ni kita nak tengok semalam juga kita kupas tentang beriman, macam mana yang dihuraikan oleh hadis Nabi SAW tentang Jibril AS datang jumpa Nabi, bertanyakan tentang iman. Nabi jawab 6 perkara. Kita dah sebut secara ringkas semalam. Kutiba alaikumus siyam. Kutiba daripada perkataan kataba. Kataba ni tulis. Kata betul risalah, saya telah tulis surat cinta, surat contohnya. Kalau kutiba ditulis, tapi di sini bukan maksud ditulis semata-mata, ditetapkan, diperintah ataupun diwajibkan. Mana-mana perkara yang Allah Ta'ala wajib dan perkara itu besar, selanjutnya Allah Ta'ala akan kata kutiba. Contoh, kalau siapa ada mushaf, cuba tengok mushaf. Sebelah kanan betul-betul tengah-tengah ayat dia. Muka surat yang sama, page yang sama. Kalau ayat puasa sebelah kiri, sebelah kanan tu dia ada ya ayyuhalladzina amanu juga, kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Kutiba juga. Maknanya perkara yang besar dalam agama kita ni, bila Tuhan nak wajib, tidak sebut faradha, dia sebut kutiba. Kalau kita baca Quran jumpa perkataan kutiba, ini bukan barang lah ni. Bukan sebarangan perkara besar. Kutiba ni didatangkan dalam nak mewajibkan sesuatu yang besar. Jadi sebelah dia itu sama dengan ayat puasa. Ayat puasa bunyi mana? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Wahai orang beriman, diwajibkan ke atas kamu, difardukan ke atas kamu berpuasa. Sebelah dia ya ayyuhalladzina amanu juga, kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Diwajibkan ke atas kamu hukuman qisas. Hukuman qisas pada masalah orang yang dibunuh. Maknanya ada hukum khas yang Allah Ta'ala tetapkan bagi masalah pembunuhan dengan sengaja yang sabit dengan kes yang sabit dengan dalil-dalilnya. Okey, jadi bila kita kata Allah Ta'ala wajib ni, orang yang percaya pada Allah Ta'ala, yang kita mengaji dah 6 rukun iman semalam, dia akan rasa apa-apa sahaja yang Allah Ta'ala wajib ke atas dia, itulah yang terbaik. Pasal apa? Cuba jawab. Pasal apa bila Allah Ta'ala wajibkan sesuatu ke atas kita, tanpa kita berfikir, kita letak itu terbaik untuk kita? Sebab apa agak-agak? Sebab Allah Ta'ala maha mengetahui, dia tahu belaka. Lagi? Jawapan semua betul. No answer wrong. Berbalik lidah cakap yang betul. Jawab. Jawapan semua betul. Kena bagi ni umpang ni. Tahun depan umrah free sekarang. Besok 2 siap. Baru ramai kat tangan. Ada tak? Ya aja. Ya, boleh. Allah ni Maha Pengasih, Maha Penyayang. Betul, sangat betul. Allah Ta'ala Maha Penyayang. Dia sayang hamba dia. Dalam hadis yang disebut hadis kursi, selalu dibaca oleh Imam Syekh Mutawalli Sya'rawi, walaupun ada orang pertikaikan kedudukan hadis tu. Yang penting makna dia. Mak ayah kita, dia besar kita, dia melahirkan kita, dia membesarkan kita, dia lah orang yang paling sayang kita. Walaupun dia cubit kita, walaupun dia marah kita, dia paling sayang. Tak boleh nak ukur dengan sayang seorang mak ayah dengan kawan, tak boleh ukur.
Itu makna melahirkan. Dalam hadis sebut Allah Ta'ala mencipta manusia, maka dia suka kepada penciptaan dia sayang. Jadi mana mungkin dia memfardukan, mewajibkan ke atas kita sesuatu yang menyakitkan kita, sesuatu yang tak bagus. Jadi alasan pertama pasal apa kita kata bila Allah Ta'ala fardukan ke atas kita, mesti benda tu kita percaya benda terbaik untuk kita. Kenapa? Allah Ta'ala maha mengetahui, dia tahu mana baik untuk kita. Sebab itu kita diajar dengan salat istikharah. Tengah buntu ni nak pilih siapa, orang ni ke orang ni, nak masuk teruga mana, hak ni ke hak ni, nak pergi ke umrah ke, nak pergi ke Amerika. Buntu-buntu salat istikharah. Pasal apa? Sebab kita tak tahu pilih apa yang terbaik untuk kita. Allah Ta'ala maha mengetahui, dia tahu apa yang terbaik, maka salat istikharah 2 rakaat. Minta Allah Ta'ala ilhamkan kepada kita, pilih untuk kita mana yang terbaik. Sebab kita yakin Allah Ta'ala maha mengetahui. Yang kedua, atas poin Hajah sebut tadi, Allah Ta'ala ni sayang kita. Lebih sayang daripada seorang mak kepada anak dia lagi. Mak melahirkan, Allah menciptakan anak dan menciptakan mak sekali. Jadi Allah Ta'ala akan beri yang terbaik. Dia tidak akan menyakiti makhluk dia, ciptaan dia. Dia macam ni lah. Bila anak kita sakit, kita tahu ada ubat yang mujarab. Tapi ubat ni kalau makan kat pahit lah, sakit dekatnya. Nak boleh hilang sakit tu, mak dia kata, mu kena makan ni. Mu kena makan ubat ni. Anak dia meronta-ronta tak nak makan. Tak nak. Tapi mak paksa juga. Dalam keadaan menangis-nangis anak tu, suruh makan juga. Pasal apa? Pasal mak ni dia tahu dah. Kalau tak makan, biasanya kalau anak ni semelik. Allah, masalah sungguh. Beranak seorang semelik, beranak 2 orang semelik anak ni. Kita pun duduk hadap dengan penyakit semelik. Bila mak ayah tahu dah penyakit semelik itu boleh sembuh dengan ubat ni, walaupun ubat tu sedikit menyakitkan, tapi dia akan paksa. Dia akan wajibkan anak dia walaupun menangis. Begitulah Allah Ta'ala. Bila dia tahu puasa ni beri kebaikan kepada hamba dia, dia kata wajib puasa. Mutamak, kalau mutak anak, masuk neraka. Pasal apa? Dengan tidak berpuasa, manusia akan jadi jam. Dengan tidak berpuasa, manusia akan jadi masalah. Yang pertama sekali, masalah hubungan dia dengan Allah. Kita sebenarnya bila berpuasa ni, seolah-olah macam kita dicas balik ketaatan kita pada Allah. Yang kedua, seolah bila kita puasa ni, kita bersih balik kejadian organ kita, penciptaan Allah. Pasal duk makan 12 bulan, makan ikut suka hati. Sambarnya, sardinnya, macam-macam lah. Kopinya 4 kali sehari. Orang kata sekali sudah lah. Dia 15 hiyah sehari pun 4 kali pergi cari kopi. Itu semua tu menyebabkan kesan yang tak bagus lah kepada buah pinggangnya, ususnya. Allah Ta'ala kata puasa sebulan. Jadi daripada 4 kali kopi, mungkin dah jadi 2 kali dah. Pasal 11 malam je. Nak hadap 4 kali kopi 11 malam, tak sempat kan. Pasal Allah Ta'ala tahu, dia wajib ni. Dan setiap orang kena ada proses. Setiap tahun, perut dia rehat 30 hari. Kenapa? Kerana Allah Ta'ala sayang kita. Dia paksa kita puasa seperti mana mak kita paksa kita makan ubat sembelit. Lagi tak makan, lagi sembelit lah. Itu dia tu. Itu dia. Bila Allah Ta'ala wajibkan kata kita, memang tu terbaik. Tapi kalau dia tu sunat, bermakna sesuatu tu sebagai pilihan. Nak lagi baik, buatlah. Tapi kalau wajib, jangan tinggal. Kenapa? Dia jaga, manfaat dia kembali kepada kita, dan kalau kita tak buat, kita binasa. Dengan puasa, kalau tak puasa, tubuh kita gemuk metang. Gemuk metang, gemuk debok dah. Lekat orang tu, lekat orang ni. Sumbak situ, sumbak sini. Bila ada puasa sebulan tu, boleh tahan kira lah. Bolehlah cair semula lemaknya. Lemak hak degil, hak babi tu cair semula. Contohnya kan. Dengan puasa kita diajar supaya taat pada Allah. Sebab nak tinggal benda yang halal lagi payah daripada meninggalkan perkara yang haram. Sebab kita terlatih tinggal makan khinzir. Bulan puasa, senang tak makan khinzir. Kita terlatih tak minum arak. Bulan puasa, lagi senang tinggal arak. Tapi kalau kita kata, jangan makan. Pening kita. Pasal kita tak terlatih. Tapi oleh kerana puasa ni, Allah arah kita dengan keimanan kita sanggup buat juga.
Jadi kalau benda halal kita sanggup buat untuk Allah, tinggal sementara, apatah lagi benda haram, lagilah kita akan tinggal. Jadi Ramadan ni dia melatih ketaatan kepada kita. Dia ricah balik semangat kita untuk taat pada Allah Ta'ala. Begitu. Oleh kerana itu Allah Ta'ala nak hamba dia taat semua kepada Allah, diwajibkan berpuasa. Ustaz, saya tak tahu pun cerita puasa kelebihan ni macam tu. Tak apa. Tak nanti tahu baru kita nak ikut. Orang beriman, bila turun ayat para sahabat, dia tunggu-tunggu. Para sahabat ni, dia tanya Nabi, bila ada arahan pula kita ni? Dia nak dengar Allah Ta'ala perintah apa. Dia menunggu. Bila dapat tahu je ada perintah, dia akan terus buat. Dia tak tanya, kenapa? Kenapa tak boleh makan? Kan dulu kan boleh makan. Kenapa tak boleh minum arak? Kan dulu kan boleh. Nenek moyang kita simpan berpayang-payang, bertempayan dalam rumah. Dia pecahkan semua, banjir katanya, berair tanah Mekah. Masa turun ayat mengharamkan arak secara total tu. Itu. Tapi kalau kita dapat tahu kenapa Allah Ta'ala haramkan, kerana ada benda yang Allah Ta'ala buka hijab kepada ulama, dapat tahu ada kelebihan dia, ada manfaat dia, alhamdulillah. Tapi kalau tak dapat tahu haram saja. Ada orang dulu tak puas hati, kenapa harta pusaka bahagian dia tak sama antara lelaki dan perempuan. Orang beriman tak tanya pasal apa dia tahu. Dia kata apa? Allah Ta'ala maha tahu, saya tak tahu, follow Allah Ta'ala saja. Tapi lain ni orang faham dah. Lain ni orang faham, patutlah suami lelaki ni tugasan dia jaga isteri, jaga anak-anak dia dan jaga mak dia. Kalau ayah dah tak ada dah, jadi kena ada duit lebih, munasabah dah. Orang pun fikir, betul juga. Tapi sekarang ni yang jaga mak ayah bukan anak lelaki, anak perempuan. Kena ubah balik Dia tak arahan Allah Ta'ala ni, dia tak tunggu sebab. Kalau kita tunggu sebab yang relevan, kita kata, patutlah. Bila sebab tu dah tak relevan, kita kata, kena tukar balik lah. Daripada lelaki dapat 2, perempuan dapat 1, tukar balik. Sebab sekarang ni anak perempuan yang jaga anak. Mak ayah kan. Anak lelaki, sibuk je. Paskat. Atau anak sekolah. Sampai ketua. Jadi bahagian jaga mak tu, payah sikit berbanding dengan apa. Itu realiti sekarang ni. Jadi boleh tukar ni, kita tukar hukum harta pusaka bagi pusaka ni patah balik pada perempuan. Dua bahagian, lelaki tak boleh. Sebab kita patuh perintah Allah Ta'ala bukan sebab. Kita patuh perintah Allah bukan sebab adanya sebab yang kita fikir munasabah. Tak. Kita patuh perintah Allah Ta'ala sebab kita yakin apa yang Allah Ta'ala putuskan, arahkan per kita adalah sesuatu terbaik dan dia relevan, dia boleh pakai sepanjang umur dunia ni. Dia tidak kata ni boleh pakai zaman purba saja. Sebab tu ada orang kata ni pakai jubah-jubah ni, pakai nikah ni, bolehlah zaman Nabi pasalnya berdebu, panas, sejuk, bolehlah tutup muka kita, negeri kita panas, buka belaka lah. Tak. Dia sesuai untuk semua. Jadi Quran ni bukan zaman Nabi saja sesuai. Dia sesuai sampailah akhir zaman. Sekarang ni kita duk dengar ada orang duk bercakap apa ikut Quran ni turun zaman bila 1500 tahun lepas. Ini kita zaman apa? 2026. Mana boleh pakai? Kita nak kena ada olahan baru pula. Nak kena ada kitab baru. Tak akan ada kitab baru dah lepas pada Al-Quran ni. Dan Quran ni dia valid sepanjang zaman sampai hari akhirat. Tak ada lagi kitab yang lebih baik daripada Al-Quran. Okey? Jadi bila sebut kutiba alaikumus siyam, bermakna siam ini Allah Ta'ala nak semua hamba yang dicintai, yang dipanggil dengan amanu, orang beriman tu, Allah Ta'ala nak orang beriman semua okey-okey saja. Maka Allah Ta'ala wajib. Kalau sunat, dia pilihan sebagai tambahan. Tapi kalau wajib, bermakna Allah Ta'ala nak yang asas ada pada setiap orang beriman. Apa benda tu yang asas ada pada setiap orang beriman? Maknanya dia ricah balik ketaatan daripada Allah Ta'ala dan dia nak setiap anggota tubuh orang beriman tu sentiasa terpelihara. Dia tak guna perut ataupun mesin perut penghadaman tu sepanjang tahun tanpa ada henti. Tuan-tuan muslimin muslimat, macam ramai orang ya. Muslimin muslimat rahimakumullah. Dia sebenarnya proses kesihatan ataupun proses pemulihan ni dia kena relax. Sebab tu kalau ada orang kena darah tinggi, dia kena relax, duduk. Dia bukan ada orang faham gini. Bila kena darah tinggi dia kena buat kerja banyak. Tak. Dia kena rehat. Rehat, minda dia kena turun, jangan duk serabut fikir, insya-Allah akan turun. Pasal tak kucing bila dia sakit, dia demam, dia buat apa?
Dia rehat kan. Dia rest. 3-4 hari rest. Lepas tu dia bangun balik. Dia relax balik. Dia boleh jalan balik. Kenapa dia menyendiri. Beri teh open ke dia. Teh apa? Teh ais. Dia tak minum. Ni donat. King donat lah. Makan. Dia tak nak. Selalu dia makan. Dia makan. Dia pelahak kucing. Tapi time dia sakit dia tak layan. Ya. Dia tak layan. Selepas 3 hari dia bangun. Selepas 3 hari dia bangun dia segar. Walaupun dia tak makan apa tapi dia cukup rest. Kita pun gitu juga. Bila organ kita rest, ada certain masa rest, dia akan membaiki, dia akan memulih. Kalau tak percaya, bacalah kajian doktor-doktor. Tapi kalau duk meseng semua, duk ragu semua, ngap, tak ada masa rest, dia tak sempat untuk baiki diri. Sistem dalam tubuh kita ni Allah jadikan special, dia boleh membaiki diri. Hatta kalau ada orang kena kanser, dia tak makan, tubuh kita ni akan makan sel kanser. Tuhan buat macam tu. Tapi kalau dah ada penyakit, makannya bertambah-tambah, dia akan bertambah lah. Kerana punca penyakit itu datang daripada perut, daripada makan, kata Nabi SAW. Gitu. Jadi puasa ni sangat bagus untuk hubungan ketaatan kita pada Allah Ta'ala dan untuk hal yang terkait dengan pemeliharaan body yang Allah Ta'ala ciptakan untuk kita. Jadi maknanya orang berpuasa, manfaat dia bukan kembali pada Allah. Manfaat dia secara totalnya kembali kepada kita ni. Kita yang nak berkemah taat pada Allah. Kita yang nak jaga tubuh kita bagi sihat kerana nak beribadat kepadanya. Selesai situ. Kat aku sebelah lah. Kita nak berhenti ke sebelah. Kama kutiba ala alladhina min qablikum. Tuhan kata, kami difardukan ke atas kamu berpuasa seperti mana telah difardukan ke atas umat sebelum kamu. Pasal apa Tuhan sebut ni? Bila Tuhan kata diwajibkan ke atas kamu hukuman qisas kepada kes pembunuhan, tapi Allah tak sebut seperti mana diwajibkan ke atas umat terdahulu. Ini satu-satunya ayat bila Tuhan sebut fardu puasa, umat dahulu pun difardukan juga. Satu-satunya ayat. Cuba ceritalah pula, fikir pula. Ya, ceramah sikit 2-3 minit. Air tak boleh minum hari ni. Cuba fikir. Pasal apa Tuhan sebut puasa ni wajib ke atas kamu seperti mana diwajibkan ke atas umat terdahulu. Jawapan ni boleh jawab betul. Memang Haji Said tunggu dah tu nak catat nama. Ibadat puasa ni ada dah disyariatkan. Yang pertama, ibadat puasa ni memang telah disyariatkan kepada umat dahulu. Betul. Lagi ada lagi betul lagi. Cuba jawab sikit. Itu yang pertama. Ajar? Yang pertama, sebab dia sebut dah ayat ni seperti mana diwajibkan ke atas umat terdahulu. Maknanya betul lah. Umat terdahulu pun puasa dengan sebab syariat juga. Itu yang pertama. Yang kedua, cuba fikir sikit. Ini kaedah ni adalah kaedah kita ngaji di Mesir dulu. Setiap lalu ayat kita fikir, pasal apa gini? Pasal apa gini? Ini orang panggil tafsir tahlili. Ngaji tafsir secara teliti. Jadi bukan lalu tak tahu kambuh tinggal tak. Tahlili. Pasal apa? Ya? Supaya umat sekarang, umat Nabi tak rasa berat lah sebab umat terdahulu pun dah berpuasa. Tu dia. Ini jawapan yang disebut oleh ulama. Jadi hajah kita termasuk bahagian daripada ulama. Jawapan dia sama. Sebagai yang pertama sekali, motivasi. Puasa ni berat ni. Kalau kita macam kita jadi tak berat ni pasal kita puasa, dah pernah puasa. Orang Arab yang tak pernah puasa ni, makan semua ni, tiba-tiba jangan makan. Berat dia. Jadi Allah Ta'ala motivasikan. Puasa ni tak berat mana pun. Dulu lagi teruk puasanya. Dulu isyak ke isyak puasa. Ada umat yang puasa isyak ke isyak. Malam pun puasa lagi. Ada yang puasa 40 hari. Kita 29 hari saja. Jadi maknanya jangan susah puasa ni. Bukan benda baru. Ini benda lama. Macam vaksin. Kalau kita nak minta cocok tak. Takut pasal apa? Baru keluar. Baru dihasilkan. Saya ragu-ragu dah Ustaz. Sebab apa? Benda tu baru. Tapi puasa jangan ragu-ragu. Pasal apa? Dah ada dah. Setiap umat itu diwajibkan berpuasa. Tak ada seorang pun yang mati sebab kes puasa. Pasal apa mati ni? Puasa Ustaz. Tak ada. Semuanya segar lepas puasa. Cuba tengok makan. Lepas pada berbuka tu kan segar tu kan. Badan kita pun ringan. Ibadat kita lebih banyak daripada bulan lain. Kes apa? Kes puasa. Cuba bayangkan tarawih ini disyariatkan bulan makan. Tak lagak lah. 2 rakaat pun
2 rakaat apa se'eh tu mana berat perut lah. Ini yang boleh 8 rakaat, boleh 10 rakaat ni, tambah witir lagi. Tertinggal witir, tanya ustaz, saya terlepas witir ni. Semangat dia. Pasal apa? Kita tak makan sehari. Dia gagah tu. Kalau makan sehari nak sembahyang, berat. Nak berat. Okey? Oleh kerana itu, sebagai motivasi, meringankan, sebagai kita kata menjadikan penyebab ataupun penggalak kepada berpuasa itu sendiri. Jadi alhamdulillah kita dalam kumpulan kita ni ada orang ahli-ahli boleh bantu kita. Ambil nama dah tu. Tanya Haji Sabidah lah. Haji Sabidah. Catat ada. Kemudian sesat situ la'allakum tattaqun. Tuhan kata, wahai orang beriman, diwajibkan ke atas kamu berpuasa. Puasa itu pula bukan payah pun. Orang buat belah kedah. Setiap umat terdahulu dah puasa dah. La'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kamu bertakwa. Tapi sini kita tak terjemah mudah-mudahan. Agar kamu bertakwa. Dia la'allakum ni orang mengaji bahasa Arab. Dia panggil harfu taraji. Harfu taraji. Raja. Dia membawa makna harapan. Maknanya kalau kamu buat sesuatu, harapannya moga-moga kamu begini. Tapi kalau ini khitab ni datang daripada Allah Ta'ala yang kata. Dia tak jadi harapan dah. Dia jadi pasti. Orang beriman, dia berpuasa sungguh-sungguh, dia pasti akan jadi bertakwa. Tapi macam mana puasa yang boleh jadi takwa tu? Ustaz, saya puasa banyak dah puasa. 30 hari tambah pula 6 hari lepas tu. Isnin Khamis pun tambah dah. Tapi tak berapa takwa mana lagi. Berasa tak berapa takut mana Tuhan ni. Pasal apa? Pasal puasa itu belum dilaksanakan dengan sepenuh hati. Nabi kata, puasa yang menyebabkan dosa dia dihapuskan, imanan wahtisaba. 2 tu. Man sama imanan wahtisaba. Sesiapa yang puasa Ramadan dalam keadaan keimanan penuh. Maknanya sebelum dia berpuasa. Berpuasa itu suatu ibadat. Bermakna sepatutnya semua ibadat kita, bila kita nak laksanakan dalam keadaan keimanan kita penuh pada Allah, barulah kita dapat laksanakan ibadat itu dengan sepenuh hati. Jadi maknanya kalau ada lompang, rasa kuranglah kesan daripada puasa kita ni, bermakna belum lagi penuh iman dia. Orang penuh iman, semayang, tak sedar dah orang cakap apa ni. Ni lepas semayang tanya, cik, abah ada kata apa tadi? Saya dengar tengah semayang tadi. Itu tanda tak fokus betul pada Allah Ta'ala. Kebesaran Allah Ta'ala tak menyerap. Dia tahu siapa lalu mari rumah tadi, kan? Beri salam, dia tahu. Sayyidina Umar, kalau tak salah saja, Sayyidina Umar ataupun Uthman, kena panah. Kan dalam peperangan. Nak tarik, sakit. Biuh-biuh tak ada. Orang dia, gini lah. Saya solat 2 rakaat, kamu tarik. Dia biuh dia semayang, ibadat. Pasal apa? Sebab bila dia masuk dalam solat, iman dia penuh, dia tak rasa orang lain dah. Pasal dia kata Allahu Akbar. Allah Ta'ala Maha Besar. Dia takut dengan Allah Ta'ala. Hal lain kecil tak ada apa-apa. Sakit kecil. Jadi lepas habis semayang, tanya, dah cabut belum? Dah cabut. Bila? Dia tanya, bila cabut? Tak rasa. Bermakna fokus tu tinggi. Mana? Itulah beza iman kita dengan iman para sahabat. Jadi ulama bezakan. Ulama ataupun hadis saya tak pasti, tapi ada yang mengatakan macam ni. Iman Nabi SAW ni seperti bukit Uhud, pejal, kental, keras. Kemudian iman para sahabat seperti orang yang naik kuda melingkari bukit Uhud. Iman kita yang kemudian ni debu yang lekat pada kaki kuda tu. Maknanya jauh. Sebab tu bila kita ibadat ni banyak benda lain. Mungkin hak ujung je Assalamualaikum. Hak tu yang ingat sikit. Habis dah semayang. Habis semayang dah dia cakap. Tapi pada sahabat daripada takbir sampai ke taslim tu penuh ingat pada Allah Ta'ala. Jadi la'allakum tattaqun. Dengan puasa ni kita jadi bertakwa. Pasal apa Allah Ta'ala nak kita bukan sekadar beriman, tetapi kita masuk dalam level bertakwa, insya-Allah akan dikupaskan pada esok hari. Kalau tidak, setengah jam pula tentang takwa tadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa ada soalan silakan. Sila.